Weekend pun rasa nak duduk rumah je, nak keluar. Rumahku, syurgaku tu sesuai dia guna pakai. Rumah di Trinity Wellnessa. Kondo lah. Kondo. Saya kondo. The konsep yang kita orang inginkan. Sebenarnya kita orang more to nak something yang simple, minimalist kan. And then kita research and we find that mula kita macam-macam lah, Muji lah, and then Scandinavian style, Japandi kan. And then we think Muji yang kami cuba nak achieve lah untuk rumah kami ni. Okay, this is our first time lah untuk buat interior design untuk rumah kan. And then apa yang kami risaukan ialah satu is the over budget. Kita tahu banyak yang kita tengok kat social media and so on, diorang cakap at this price range kau akan dapat ini kan. Kami tak apa sure yang betul ke. Let's say dengan harga RM20,000 kan, aku boleh dapat whole house punya interior design kan. So kami rasa macam itu semua macam satu scam. And then another thing is confirm dia akan bagi material yang tak bagus lah kan untuk harga yang serendah tu kan. So boleh kata kami risau dengan scam lah sebenarnya. Sebab banyak ada orang kena scam. And then another thing is, satu lagi is bila kita diberi design, bila dah build tak seperti apa yang dalam design. That is yang kita orang risau jugalah kan. Kawan-kawan tak ada, tapi jiran yang ada kat sini lah. ada. Yang dah bayar macam half, lepas tu the ID macam hilang, kat company ID tu tutup. Itu lepas rumah kita ni dah siap lah, dia cerita benda tu. Rumah yang sebelum ni tak pernah buat ID, memang beli pakai je apa yang ada. So this is first time lah nak merasa ada rumah konsep baru, sebab rumah baru first kan. First time kita engage ID lah sebenarnya. Persepsi tentang interior design ni, kalau sebut ID je orang cakap mahal. So orang akan ambil yang kontraktor biasa yang macam tak ada ID. Memang perception orang memang mahal lah. Saya pun lah. So my perception sebut ID, okay, coming from a design background myself, I understand. Dan kerja buat design ni bukan mudah. Plus our knowledge and experience, it comes with price lah kan. Saya faham. Tapi of course kita mesti nak cari mana yang kena dengan bajet kita lah kan. Ada yang mahal, ada yang murah kan. Tapi dia bergantung kepada apa yang kita akan dapat at the end lah kan. If the price is, I tak nak cakap terlalu mahal kan, within our budget, tapi kita berpuas hati dengan apa yang kita dapat at the end, I think that is the best lah kan. If you ask me, what is the moment that okay, this is memang I nak buat kerja, I nak buat my house being designed by White Dot is, I think boleh kata the first when I engage White Dot, I just give them some images of apa yang I nak buat untuk rumah ni. And then bila I dapat je the first design, bagi saya dia terus macam okay, this is what I want. Dia tak ada macam ini tak kena, dia tak kena kan. Memang I think satu kali design je yang White Dot send to us, I tunjuk dekat Izian, and then kita orang memang terus suka. Tak ada macam, tak ada apa yang macam bukan macam ni yang kita nak kan. Dia terus macam okay, kita lock, this is it lah. Memang kita orang pun tak ada nak tengok konsep lain, nak suruh try buat lain kan. Dia macam boleh kata 90% memang dah ini yang kita orang nak kan. Sebenarnya dah faham apa yang kita nak. Dah faham apa yang kita nak lah. Sekali buat terus dah kita okay. I pun tak macam tak percaya, macam senangnya kita orang dapat White Dot boleh buat apa benda yang kita orang nak ni kan. Sebab selalu kan kalau kita dengar daripada member macam 2-3 kali revision and then baru banyak konsep lagi kan, lepas tu tukar idea lain kan. Tapi itulah, bila bagi saya dengan White Dot ni, when you tell them apa yang you nak, what is your dream house, and you give them some konsep ataupun reference, and then memang boleh kata terus boleh jadilah, terus boleh jadi. Bagi saya semua lah. And then you guys are responsive, and then you guys, let's say ada some minor changes yang kita as a client pun cuba bagi idea ataupun nak tambah ataupun nak tukar material ke kan, nak tukar colour ke apa semua, I can say
satu hari macam tu terus diorang terus buat and terus bagi kita orang the updated design lah. So communication memang senang, and then professional, and then mudah, semua mudah. Tak adalah macam nak kena tunggu satu kali message, tunggu 2-3 jam baru reply kan. So responsive and professional lah, senang lah. Risau tak ada rasa, sebab tu kalau macam weekend ada je kita orang datang tengok betul. Kita datang je tengok. Yes. So datang senyap-senyap, and then sebenarnya kita orang terkejut. Macam tak percaya, within 2 or 3 days the progress is sangat laju macam yang ni macam boleh siap awal kan. So bila tengok that kind of progress, memang kita orang tak risau lah. Memang kita orang pun dah beritahu certain date yang this is when we plan untuk masuk kan. And then bila tengok progress yang begitu laju tu, memang kita orang tak ada risau lah yang kita akan terlambat ke and so on. The team selalu update lah, sebab dalam group tu kan selalu bagi tahu apa benda progress. Kalau dia tak nampak, saya nampak juga. So we keep on being updated lah selalunya kan. Kita tak perlu dah tanya macam minggu ni macam mana progress. No, kita akan sentiasa is being updated lah by White Dot punya team kan. Dan if ada any bukan nak cakap hiccups ke apa, ataupun ada changes ataupun masalah macam kadang-kadang kita orang ada barang yang kita orang dah beli sendiri sebelum engage dengan White Dot, contohnya macam kepala pipe ke apa kan. And then bila diorang discover that this need to be changed and so on, diorang terus beritahu supaya kita orang boleh cepat-cepat lah ditukar ke apa kan. So update ke ataupun any issue, can say begitu cepat dan mudah lah kita diberitahu, dan smooth lah kita punya projek yang buat dengan White Dot ni kan. I can say tak ada memang tak ada isu lah kat kita in being updated by the White Dot team kan. Tak ada miscommunication lah. Clear. Workmanship, detailing and finishing. Kalau ikutkan ketiga-tiga tu memang meet our expectation lah kan. Sebab ada few rumah jiran juga yang kadang-kadang kita tengok, yelah kita rumah kita tengah buat, kita mesti lah sibuk nak pergi tengok rumah orang kan. Kadang-kadang kita tengok rumah dia orang, yang saya perasan ada yang dia punya finishing tu tak kemas. Bila saya tengok balik apa yang the final product dari White Dot ni, saya rasa jauh lah. Memang semua benda kemas, and then material pun high end punya material kan. And then the finishing tu memang tak seperti lain punya rumah yang saya tengok lah kan. So bagi saya ketiga-tiga tu memang saya berpuas hati lah. Sebab dia memang jenis tengok detailing satu. So saya boleh harapkan dia dia memang check. Even macam cerewet macam ada benda yang kadang kita tak nampak. Macam hari tu ada yang Mas kata nak kena betulkan kat backsplash tu, saya tak nampak pun apa betul, benda yang kita rasa dah okey dah, elok je. Lepas tu rupanya ada yang tak sama. Okay. So tapi Mas you ada sendiri lah yang datang yang pergi betulkan balik the whole thing kan. Padahal kat mata kita orang dah okey dah kan. Rupanya tak okey kan. Kita nampak sama je semua. Saya rasa berbala dengan apa yang dilaburkan lah. Sebab kalau tengok previous punya experience, macam kita tengok orang sekeliling kan, kalau dengan ambil macam sikit-sikit kontraktor satu-satu, pening kepala jugalah sebenarnya. Sebab kena pergi tengok hari-hari kalau orang tu salah pasang ke apa. So itulah differentnya kita ambil ID yang ada semua dengan different kontraktor. Sebab kontraktor bagi saya dia boleh buat, tapi on ID punya part tu diorang memang tak detail kan kalau macam tu. Itulah differentnya kalau kita ambil ID. Sebab ID boleh bagi dua-dua benda kita, ID and also the workmanship tu. Betul lah, kurang pening lah. Dan White Dot, everything you just sit back and relax lah. Sebab semua benda White Dot yang akan uruskan. Kita tengok final touch tu bila dah bersihkan apa tu semua, dengan buka lighting semua, nampak cantik lah. Masa tu excited lah nak pindah. Macam feeling of you masuk rumah baru with the interior yang memang seperti mana yang kita orang nak tu kan. So dia rasa macam ni rumah aku.
And then dia rasa macam mana bila kita nak buat ID, kita tengok banyak reference dekat Instagram and so on kan. And then bila kita masuk rumah kita sendiri, kita dapat seperti apa yang kita nak tu kan. So kita macam satu bersyukur lah kan. Ada rezeki untuk buat. Itulah kan. And I can say that kejap-kejap saya tanya Izian, cantik tak rumah kita? Cantik tak rumah kita? Dia cakap dalam rumah kita. Sebab kadang-kadang dia ajak kat macam staycation je di hotel. Kau kenapa nak tidur hotel? Rumah kita kan hotel. Itulah. Dah tak payah dah kan. Pandai tak kita dah? Even budak kecil pun, anak pun dia masuk-masuk, wah cantiknya. Betul. Dia banyak kali puji cantiknya. Betul. Cantiknya Vanessa ni. I can say 99% lah sama. I can say 100% lah sebenarnya. Memang ikut apa yang dalam 3D tu. And as for sebenarnya even better lah kan. Even dalam 3D tu let's say rupa dia macam ni, tapi during the construction and so on, you guys boleh improvise lagi and jadikan the end product is way better lah. Ada kawan yang ambil yang macam satu-satu kan. Yalah. Awak-awak kan. Kira macam kalau ambil salah satu tu, kawan office tu dia nak kena ambil cuti settlekan satu. Kita itu tak ada ambil cuti rasanya. Beza lah. Sebab itu ada juga kawan office tu dia kata suruh pasang yang ni, dia pasang yang lain. Pening kan nak kena pergi hari-hari. Dia kata murah lah, tapi bila dah beli-beli tu macam lebih kurang rasanya. Lebih kurang je. Plus pening kepala yang you kena handle the miscommunication between different contractor tu kan. Kadang-kadang bahasanya tak faham sangat pun. Yalah. Tak payah jauh lah, mak saya dia renovate rumah pun ada yang tak betul juga dulu. Yalah. Sebab bila tak ada kat sini, nak kena tengok hari-hari tu. Kita tak ada that luxury lah untuk nak bersentiasa berada dekat site lah. Ada tentu ada. Saudara mara lah. Dia kata cantik rumah. Lepas tu dia kata macam dia sebenarnya macam kabinet dia orang tak nampak pun macam ada something dalam. So dia kata cantik lah ada konsep ni. So diorang tanya juga guna siapa. Sebab previously macam ada je yang uncle auntie, diorang memang ambil kontraktor juga. So dia kata yang ni kira macam kemas lah. Bagi diorang cantik lah. Tapi banyak puji lah. Sebab kita orang cakap kita tak buat banyak sangat pun, just buat mana yang perlu sebab kita nak konsep minimalist kan. Keyword yang diorang cakap kat kita orang is satu is kemas lah. Kemas yes. And then rumah nampak luas. Diorang kata cantik lah. Kalau jiran bila dapat je design daripada White Dot, saya terus share dekat dalam group neighbor lah kan. And then diorang semua memang cakap cantik lah kan. Setelah diorang nampak ni cantik lah, muji punya style kan. And then diorang tengok how the arrangement of the space and so on yang diorang buat is, diorang tahu yang rumah kita is boleh kata this is like an open space punya design kan. So macam tu yang rumah nampak luas kan. So diorang suka lah. Saya yang sibuk pergi majikan. Diorang tak sibuk tengok rumah orang. Sebenarnya kita orang pun tak sabar jugalah untuk nak share the experience yang okay, this is my house kan. Kita orang pun nak tunjuk orang kenapa kita buat macam ni kan. Kita orang memang tak ada rasa malulah. Sebab semua benda dah siap. Semua benda dah fulfill our needs that we need storage untuk simpan barang-barang kita. We can hide all the tiny stuff. Rumah jadi kemasan. So memang looking forward and kita orang pun dalam next few weeks ni kita orang ada plan lah untuk nak buat orang makan kan, buat housewarming lah. First kita kena buat family dulu and then kita akan panggil kawan-kawan juga lah kan. Perubahannya balik rumah rasa tenang lah. Macam seronok nak balik rumah nak rehat. Balik kerja. Yang si kecil ni pun dia balik tapi dia macam rumah dia tak nak keluar. Dia malah nak keluar dah. Sebab dia sibuk lah dengan dia suka keluar masuk bilik. Masa awal tu berlari dia masuk kan setiap area rumah ni kan, masuk cakap wah cantiknya dia cakap macam tu kan. Untuk saya pula saya rasa bila balik rumah psychologically saya lebih tenang sebab I think rumah sentiasa kemas dan tersusun kan. So the effect of bila balik rumah cantik and then tu benda terletak lah kan. So macam bila balik rumah you boleh rehat lah dengan tenang lah kan. Plus dia pun memang dia kerja jauh, perjalanan dia hari-hari jauh. So dia memang balik memang nak tenang lah, nak rehat dia. So rumahku, syurgaku tu boleh diguna pakai lah sebenarnya kan. Sesuai diguna pakai. Saya rasa guys, kita bila kita buat rumah ni ada interior seperti yang macam ni, firstly is saya nak rumah yang selesa lah untuk family saya, untuk wife dan juga anak. Kita boleh macam untuk Aisyah ni sebenarnya kita orang nak didik dia jadi orang yang
kemas, tersusun kan. So bila kita dapat rumah macam ni, I think somehow dia pun dah start ikut, and macam dekat area hall ni pun dia dah tak sepah-sepah, dia dapat kemas mainan dia, simpan dalam bilik. Even dia balik rumah pun, bag-bag dia kan, kalau rumah lama kan dia letak je mana dia letak kan, sekarang ni dia bawa masuk dalam bilik dia. So bila saya tengok anak saya, wife happy kat rumah, and then we can spend more quality time together lah kan. We have a proper area untuk nak makan, untuk bersantai dekat, main game and so on kan. Kami rasa bersyukur lah kan? Alhamdulillah kami dikurniakan rezeki untuk dapat rezeki yang macam ni kan. So of course we are happy lah. Happy dapat spend time kat rumah lah. Sebab macam dulu kadang-kadang tak ada proper punya rumah. Dulu tak proper, tapi dulu sebab kita ambil apa yang ada. So sekarang ni bila dapat buat rumah sendiri, apa yang kita nak, rasa happy lah. Maksudnya macam weekend pun rasa nak duduk rumah je, nak keluar. Kita tak payah nak keluar untuk buat aktiviti, kat rumah pun dah boleh buat dah. Kita spend more time lebih kat rumah lah kan? Bila rumah dah selesai kan. Tak, dulu kita asal weekend je kita keluar kan. Happy sebab dia ada space sendiri. Dia memang duduk bilik dia, nanti dia buat aktiviti apa yang dia nak buat lah. Macam dulu dia tak ada space sendiri sangat, dia just meja je. So sekarang bila dia ada bilik, dia duduk dalam bilik, dia keluar masuk bilik, dia just buat apa benda dia nak buat. So dia ada bilik sendiri lah. So it's proper tempat untuk dia. So happy dia dapat enjoy apa dia nak buat. Okay, so to me, apa makna rumah ini this is our personal space lah, our family retreat kan. So as for now, yes, this is our comfort space, satu family. Makna rumah ni macam this is our, we call home lah. Betul lah, rumahku, syurgaku tu lah. Sebab bila kat luar pun rasa macam balik lah, rehat, tenang sikit. So memang kita looking forward our home where we spend our time together, and also macam apa-apa kita tempat untuk kita bertenang ke, balik kerja penat-penat kan. So this is what we call home. Lovely home. It is worth it lah kalau kita nak engage dengan ID, and jangan rasa tak percaya dengan ID, because what we have spent tu nanti is really worth it lah. Kalau tanya berbaloi ke ambil ID? Kalau saya, I think first is dalam dunia sekarang ni yang terlalu banyak scammer lah kan. Kita kena check lah if the company is legit or not, and then do your research lah untuk check the company yang you nak engage tu, dia orang punya portfolio. If the price is too good to be true, make extra research, and then tengok review untuk company tu. Don't simply trust apa yang you tengok kat social media and dia orang promotion. One stop center, Trustworthy, convenient, responsive and professional. Thank you White Dot. We love White Dot.